Okey, assalamualaikum guys. Keladi kita berlubang lah guys. Panas ni. Terbakar. Okey guys, alamak bateri nak habis guys. Tak apalah, kita buat video singkat je. Sekarang pukul petang guys, 2:30 petang guys. Tak panas guys sekarang, sebab dia macam mendung-mendung sikit. Dia hujan sekarang, so tak panas sangat. Kita nak tengok ayam lah guys. Hai mentega, kenapa ni? Dah besar guys. Ni ambil kau, besar. Dia dah matang dah ni guys. Sebab dia ada apa ni, bulu-bulu warna hijau gelap tu kan. Itu dia guys. Tuh. Cantik tak guys? Ni nama dia mentega guys. Yang ni, yang ibu-ibu dia ni. Mentega ni garang guys. Kalau kita pegang belakang dia tu kan, dia gigit guys. Yang ni ibu dia ni. Yang ni rasanya dah 4 bulan kot. Ke 3 bulan, 4 bulan rasanya. Ada yang kecil ibu dia. Ni kecil, 3 bulan. Yang mentega ni 4 bulan dah kot. Saya rasa tak sampai 4 bulan lagi, 3 bulan setengah. 3 bulan setengah macam tu lah. Ui, dia naik atas tu pula. Oh, yang ni memang kalau nampak kan, jubu dia. Tu. Kalau kita tengok kan, bontot dia dah labuh guys. Dia dah 4 bulan dah lah. Memang. Hai mentega ni, orang nak cakap dia cakap juga. Okey, dia memang 4 bulan dah. Sebab kita tengok memang umur dia 4 bulan dah yang BPR ni. Ni guys. Besar dah ni guys. Kenapa ni atas? Ya, ni bapak dia. Ni sawit guys. Nama dia sawit. Yang tu mentega, minyak. Yang ni minyak sawit, yang tu mentega. Selepas ambil minyak, jadi mentega. Macam tu guys. Okay guys, kita rasa kita nak cek pokok dulu lah. Dah besar dah ni. Okay. Sebab kita akan pergi ke KL nanti dalam 2-3 hari. So last lah kita nak cek dulu sebelum kita tinggalkan mentega dan sawit. Sekejap lah naik lalang ni. Apa ni, Napier ni kan. Okay, kita cek dulu. Cuma rumput-rumput ni lah kita kena cabut-cabut dulu lah. Esok lah kita cabut, supaya nanti balik tak semak kan. Okay. Semua rumput-rumput dalam ni kita cabut dengan tangan lah, by hand. Ni dah tumbuh dah pudina. Ni pudina yang kita tanam balik lah. Banyak ni. Ni mati guys. Asal berlubang ni. Mesti ada ayah-ayah hutan lah yang apa ni, korek-korek ni guys. Sawit tak nak kokok. Tu bontot dia dah labuh lah. Memang dia akan bertelur lah. Sebelum kita nak tinggal ni nanti 2-3 hari, kita akan letak bakul dulu lah sementara kan. Sebab kita nak buat halaman. Sebab nak buat apa ni, tempat penelur dia, tempat telur dia belum lagi, lambat lagi. Barang-barang kita dah beli dah, besi apa semua kan. Halaman. So esok kita akan letak bakul dululah. Bakul dan rumput-rumput dalam tu sikit lah, supaya dia bertelur kat situ lah.
sementara kan. Okay, kita cek air dulu. Cek air. Ui, ini penuh ni. Ni tong untuk simpan makanan. Kita letak kat sini lah. Cek air ni. Okay, air. Oh, hidup lagi kan tu. Air ni kita tutup dia punya nozzle tu. Sebab kita pakai satu je tong. Mana pergi air? Ada bocor ke guys? Alamak. Ada bocor ni guys. Hari tu saya letak satu berdi guys. Ada bocor ni guys. Okay, kita cuba letak air lah. Satu badi lagi. Rasanya macam ada bocor lah guys. Air cepat sangat habis. Okay guys, kita akan letak satu badi lah. Lepas tu kita pantau. Okay, sekejap Okay guys, kalau dekat sini kita nampak ada menitik. Kat sini ada menitik guys. Ni menitik ni guys. Ni menitik. Bocor kat sini lah guys. Tu. Tu bocor. Alamak, ini mesti ayam apa ni? Ayam pijak kan. Dia akan bocor kat sini. Laju juga. Okay, bocor kat sini. Jadi okay, dia bocor kat sini lah. Jadi kita akan, untuk sementara ni kan, kita akan tutup lah. Kita akan tutup lah sini lubang ni. Sementara tutup dulu. Sebab sini pun diorang boleh minum lagi kan kat sini. Okay, satu tu je lah yang buat bocor kan. Jadi tempat lain okey. Kita cek ni lah. Alamak, kita cek makan dulu sebelum nak tinggal kan. Sebab sebelum ni kita dah letak 3 kilo lah. Dah habis lah guys. 3 kilo pun dah habis lah. Okay, nanti kita letak lagi lah. Makan kuat ni orang ni. Aduh. Ikan. Okey guys, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton.